Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang ke-17. Jumpa lagi kita dalam ruangan Jom Berkebun. Alhamdulillah, cuti nuzul Quran ni, kita pergi ke kebun untuk kita menjalani apa-apa kerja yang boleh kita buat. Macam hari ni, InsyaAllah kita akan memesir rumput di kawasan sana. Moga dapat terang sikit. Terima kasih kepada yang menyokong channel ni, yang tolong subscribe, like, komen dan share. Semoga anda semua terhibur, diberi kesihatan yang baik, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, tanpa berlengahkan masa, kita teruskan kita punya projek ni hari. Ayuh, semangat. Kita akan memesir rumput pada hari ini di kawasan ni, di laluan pokok cempedak. Memang semak sikit kawasan ni. Okey sahabat, kita teruskan. Alhamdulillah, kita dah siap separuhnya. Kawasan yang saya cakap tadi, inilah kita tebas di laluannya. Ini adalah pokok cempedak yang berusia dalam 4 tahun. Cempedak madu. Kita ada tanam lebih kurang 3-4 batang, tapi satu batang dah mati. Okey sahabat, ini sampai ke ujung sana. Dan di bawah ni adalah kawasan kebun kita. Agak semak juga. Dan kita terus ke sini. Ini pokok durian. Ini pokok durian lagi. Membawa terus ke depan. Di mana pokok cempedak lagi kat di hadapan sana. Ada 2 batang lagi. Alhamdulillah, walaupun tak seluas mana, tak seterang mana, tapi kita berjaya. Alhamdulillah. Okey sahabat, InsyaAllah kalau dimurahkan rezeki, kita akan mengambil dalam beberapa batang rumpun buluh ni untuk kita buat lemang pada hari raya ni. Ini adalah rumpun buluh 1, 2. Saya dah lihat tadi, mungkin dapat dalam 10 batang lemang buluh kita akan dapat. Kita akan buat lemang pada raya ni, InsyaAllah. Okey sahabat, sebab sekarang ni agak susah mendapat buluh lemang. Okey, terus. Okey sahabat, kita dah membuat kerja memesir rumput
Dan mungkin kita akan berakhir di sini walaupun jam masih menunjukkan pukul 11 pagi, tapi disebabkan di bulan puasa ni kita buat yang termampu saja. Okey sahabat, semoga kita bertemu lagi di lain masa. Selamat berpuasa. Terima kasih yang menonton video ni. Semoga anda semua terhibur. Okey sahabat, kita berakhir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.